Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Lucunya setengah rekod video hampir 10 minit, rekod video hampir 20 minit tapi tak on mic kena rekod pula dah. Allahu akbar mencabar sungguh dia. Yang ini perjalanan dakwah ustaz hari ni. Lah ni pukul 11.37 malam. Bermula daripada pukul 5.30 pagi tadi ustaz bertolak daripada Pulau Melaka pergi ke Masjid Palik Bel lebih kurang dalam 45 minit sampai sana. Kemudian kita solat subuh di sana. Ustaz ada hari ni macam forum lah. Kalau bahasa standard lah orang panggil podcast lah. Podcast tajuknya Nuzul Quran. Hari ni Nuzul Quran. Yang mana kita bawa tajuk Quran untuk orang yang pulang. Berdasarkan apa yang kita tadabburkan pada ayat dalam surah Az-Zumar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Banyak mana pun dosa, Allah tetap kita memanggil kita dengan panggilan hamba-Ku, marilah kelik, balah. Mu minta apa dengan dosa dengan aku apa berlaku dosa mu kecuali dosa syirik. Tapi lebih kurang pukul 8 sekali dengan doha apa semua. Lebih kurang 8.30 Ustaz sambung pula dalam himpunan kunci rezeki. Alhamdulillah kita dapat berhimpun walaupun tak ramai. Tapi kita sambung untuk kita menghayati tadabbur surah Yusuf alaihi salam ayat yang ke-7. Iaitu ayat laqad kana fi Yusuf wa ikhwatihi ayatul lisailin. Kemudian Ustaz tolak balik rumah. Lepas Zuhur tu dapat panggilan daripada sahabat kita Kak Syah. Dia kata, Ustaz tak mari ke hari ni? Ada bagi Asnah, ada sedikit kuliah ni. Ha? Tak ingat. Tak ingat. Maka Ustaz pergi. Kita kerjasama dengan Kak Syah dan orang-orang lain lagi yang terlibat. Ustaz nak sebut pun banyak sangat yang terlibat. Jadi dalam penlibatan kita ni, Ustaz berkongsi tentang bagaimana kita nak menhayati dalam bulan Ramadan yang mulia ini. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kita nak rasa walaupun kita ini susah, walaupun kita ini asnaf, tapi Allah sentiasa berikan nikmat yang paling bahagia, nikmat yang paling besar iaitu nikmat hati. Dan hati inilah yang akan bawa kita ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita dapat masuk syurga fidah tanpa hisab, insya-Allah, amin ya rabbal alamin. Ustaz duduk sebentar lepas habis buka puasa, sembahyang maghrib apa semua, duduk lebih kurang hampir 40 minit. Ustaz duduk tengok surah yang memberi kesan kepada jiwa Ustaz untuk bertadabbur, iaitu surah Ar-Ra'd. Allah baca ayat pertama, baca ayat kedua, baca ayat ketiga, baca ayat keempat. Allah mendidik jiwa sungguh, ya Allah, hebatnya ayat Quran dia pilih, sungguh-sungguh pilih yang terbaik. Kemudian kalau Ustaz ada kos ini panjang lah, tapi dua benda yang Ustaz boleh kongsi ya, iaitu Allah pilih perkataan yudabbirul amra yufassilul ayati la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Ayat yang kedua ni Allah memberi kesan kepada Ustaz. Dia kata yudabbirul amra, aku yang susun semua kehidupan engkau. Kemudian yufassilul ayat. Tadi ayat dipanggil ayat kauniyah, yang ni ayat Quraniyah. Allah suruh kita tengok alam ini, kemudian Allah suruh tengok dalam Quran supaya kita ni masuk dalam jiwa kita, masuk sungguh-sungguh jiwa Quran. InsyaAllah dengan kita masuk betul-betul jiwa Quran, insyaAllah kita akan ada ketenangan. Dan yang paling penting, la'allakum biliqa'i rabbikum tuqinun. Kita nak kembali kepada Allah dalam keadaan kita yakin sungguh-sungguh. Rupanya ada sebab kenapa ahli ulama menyebut kalau orang azab baca surah ni, rupanya tadabbur surah 43 ayat ni memberi kesan sungguh-sungguh. Allahu akbar. Baru faham weh, baru faham. Allahu akbar. Hebat sungguh Allah Subhanahu taala dia. Kemudian lagi semaya tarawih, dan lah ni balik daripada tarawih 10.30 sampai rumah ni. Kemudian Ustaz sambung untuk rekod video. Dan ni pukul 11.41 malam. Masa lagi duk rekod video, sekejap lagi nak nulis untuk kita berkongsi apa yang Ustaz rasa, berkongsi perjalanan dakwah, berkongsi apa yang kita nak tarik umat Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk merasai bahawasanya Allah Maha Baik. Sama-sama berayak dan qamat Allah Maha Baik. Terima kasih banyak orang mana follow perjalanan dakwah Ustaz, yang mana boleh follow, mari follow Ustaz.